PH sendiri yang mengumumkan mereka akan bertanding di kesemua 36 kursi. Kita hormatilah, kita kena hormat. Jangan bila kita buat keputusan di Johor kita nak bertanding semua 56 kursi, kita nak orang hormati keputusan kita, lepas tu kita tak nak hormat pula keputusan PH nak pergi bertanding semua 36 kursi di Negeri Sembilan. Tak boleh. Yang paling penting kita ikut saranan PMX dan kita ikut saranan Datuk Zahid. BN dan PH ni jangan serang satu sama lain. Itu yang paling penting. Anggaplah pertandingan ni pertandingan persahabatan. Kita elak daripada cerita hal peribadi, cerita hal yang tak baik di antara satu sama lain. Sebab sejarah membuktikan bila rakyat membuat keputusan, dia tak bagi peluang siapa pun menang, last sekali kita kena berpakat balik untuk bentuk kerajaan, kan? Tapi di Negeri Sembilan jadi cakap akan tanya secara solo. Negeri Sembilan ni bukan kita yang nak solo. Negeri Sembilan ni pasal saya rasa semua orang dah tahu dah, Johor bukan keputusan kita yang nak solo. Kita menghormati kita menghormati kehendak pihak-pihak tertentu yang mahukan kita pergi secara bersendirian. Ada sebab, saya ada ulas juga, dan itulah keputusan yang there is no turning back. Tidak ada perubahan. Dia dah jadi point of no return. UMNO, BN tetap akan bertanding ke semua 56 kursi. Tapi kalau tiba-tiba setelah bekerjasama dengan PAS, setelah bekerjasama dengan Wawasan, ada mungkinlah katalah 3 orang daripada PAS ke parti Wawasan ke yang bertanding atas tiket BN, logo BN. Tak mustahil. Tak mustahil. Benda ni boleh berlaku. Dan saya harap berlaku lah. Sebab saya tak nak parti saya ni pergi secara bersendirian. Kena tahu bahawa hakikat dan realitinya di Johor ni 55% pengundi Melayu, 45% pengundi bukan Melayu. Sama ada kita kerjasama dengan PAS, dengan Wawasan, atau kita bekerjasama dengan PH. Kalau pergi secara bersendirian memang kita sakit. Ya. Bekerjasama dengan PH ni macam nampak sama-sama sikit. Di Johor nampak gayanya sudah mutamat lah kita tidak akan kerjasama dengan PH di Johor. Negeri Sembilan keadaan mungkin boleh berubah. Negeri Sembilan keadaan mungkin boleh berubah, ataupun mungkin juga di Negeri Sembilan kita tetap kerjasama dengan apa ni, dengan PAS ataupun dengan Wawasan. Sebab di Negeri Sembilan bukan keputusan BN yang nak pergi solo, tidak. PH sendiri yang mengumumkan mereka akan bertanding di kesemua 36 kursi. Kita hormatilah, kita kena hormat. Jangan bila kita buat keputusan di Johor kita nak bertanding semua 56 kursi, kita nak orang hormati keputusan kita, lepas tu kita tak nak hormat pula keputusan PH nak pergi bertanding semua 36 kursi di Negeri Sembilan. Tak boleh. Yang paling penting kita ikut saranan PMX dan kita ikut saranan Datuk Zahid. BN dan PH ni jangan serang satu sama lain. Itu yang paling penting. Anggaplah pertandingan ni pertandingan persahabatan. Kita elak daripada cerita hal peribadi, cerita hal yang tak baik di antara satu sama lain. Sebab sejarah membuktikan bila rakyat membuat keputusan, dia tak bagi peluang siapa pun menang, last sekali kita kena berpakat balik
untuk bentuk kerajaan, kan?